Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni'imah Kasara binti Muhammad Rizal dan ini pasangan saya, Nur Audria binti Syamuddin. Hari ini kami akan membentangkan produk kami iaitu Soda Recycle Cleaner. Soda Recycle Cleaner ialah pembersih permukaan yang mesra alam yang diperbuat daripada air soda bergas yang telah tamat tempoh. Daripada dibuang begitu sahaja, air soda ini digunakan semula sebagai bahan pembersih semula jadi kerana ia mengandungi keasidan ringan dan karbonasi. Dengan gabungan cuka, serbuk penaik dan minyak pati semula jadi, Soda Recycle Cleaner mampu membersihkan pelbagai permukaan dengan berkesan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Inovasi ini membantu mengurangkan pembaziran serta menggalakkan gaya hidup hijau dan lestari. Penyataan masalah. Jumlah besar minuman berkarbonat tamat tempoh yang dibuang setiap tahun. Produk pembersih komersial yang sering mengandungi bahan kimia keras yang boleh memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar. Kekurangan alternatif pembersihan yang lestari yang dapat mengurangkan sisa serta melindungi alam sekitar. Terdapat keperluan untuk menggunakan semula air soda tamat tempoh sebagai pembersih. Soda Recycle Cleaner menawarkan penyelesaian yang selamat, mampu milik dan mesra alam, menukarkan air soda tamat tempoh menjadi cecair bersih permukaan yang berguna. Penyelesaian Soda Recycle Cleaner. Produk ini membantu mengurangkan pembaziran minuman dan menggantikan produk pembersih sintetik yang mengandungi bahan kimia dan menggalakkan gaya hidup mesra dan lestari. Cara pembuatan. Penyediaan bahan utama adalah air soda yang tamat tempoh dan biarkan ia terbuka selama sejam hingga 2 jam untuk melepaskan gas karbon dioksida. Proses pencampuran. Campuran air soda, cuka dan serbuk cecair di dalam bekas yang bersih. Kacau perlahan-lahan bagi mengelakkan buih berlebihan. Kemudian tambahkan serbuk penaik atau baking soda secara perlahan untuk mengelakkan limpahan akibat tindak balas antara cuka dan baking soda. Titiskan minyak pati untuk memberikan bau yang harum serta sifat antibakteria semula jadi. Akhir sekali, setelah campuran sebati, tuangkan larutan tersebut ke dalam botol semburan dan labelkan sebagai Soda Recycle Cleaner. Ini rujukan kami. Bahan dan peralatan adalah air soda yang sudah tamat tempoh, cuka putih, sabun cecair, serbuk penaik, minyak pati semula jadi dan botol semburan kosong. Bagi peralatannya pula adalah bekas bancuhan, sudu dan coron dan penyukat. Hasil, Soda Recycle Cleaner boleh membersihkan kaca, jubin dan permukaan logam dengan berkesan, menjadikannya berkilat dan bebas kesan kotoran. Produk ini selamat digunakan, mempunyai bau yang menyenangkan serta mesra alam. Gabungan air soda tamat tempoh, cuka, serbuk penaik dan minyak pati memberi kuasa pembersih yang kuat. Secara keseluruhannya, Soda Recycle Cleaner terbukti sebagai alternatif yang berkesan dan mesra alam berbanding pembersih kimia komersial. Ini adalah abstrak kami. Objektif produk kami ialah membantu mengurangkan pembaziran dengan mengitar semula minuman berkarbonat tamat tempoh serta murah dan mampu milik untuk dihasilkan, lalu sesuai digunakan oleh pelajar dan guru dalam aktiviti sekolah atau projek inovasi dan mudah digunakan serta berkesan untuk membersihkan pelbagai jenis permukaan. Ini testimoni kami. Kesimpulannya, Soda Recycle Cleaner menunjukkan bahawa air soda tamat tempoh boleh digunakan semula untuk menjadi produk pembersih. Gabungan bahan semula jadi seperti cuka, serbuk penaik dan juga minyak pati yang menyediakan alternatif yang selamat dan berkesan berbanding pembersihan berkesan bahan kimia. Inovasi ini membantu mengurangkan pembaziran minuman dan menyokong kelestarian alam sekitar. Ia juga menggalakkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menggunakan semula bahan-bahan secara kreatif. Secara keseluruhannya, Soda Recycle Cleaner membuktikan bahawa bahan harian yang mudah didapati boleh digunakan semula untuk mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan hijau. Sekian, terima kasih dari kami.